Dia rakam lah semua. Dia rakam apa dia buat. Dia macam biasa lah. Macam makan nasi. Tapi dia tak cakap. Dia duduk, diam je. Adalah macam dia punya cucu-cucu dia semua macam ni lah, satu family besar. Buat macam biasa-biasa kan, cuba buat, tapi dia duduk je, dia maintain je. Adalah dia punya narration dia kata kan. Macam even though the family is having a normal typical night out, but this uncle never do anything. He just sit. Dia tak tengok TV, dia tak tengok TV, tak boleh, dia diam je. Tapi kata malam, for some reason, dia kena dibawa pergi bawah dan tidur dekat bawah rumah. Tidur dekat bawah rumah. Zaman tu tak ada ni lah kan, tak ada night vision. Mana ada night vision? So kena pakai lighting lah. Maksudnya pasal pakai lighting tu, kata mata dia bercahaya. Dia mata dia macam agak macam mata kucing tu yang bercahaya. Macam mata kucing tu lah, mata kucing. Mata kucing. Lepas tu and then seminggu tu macam tu lah. Lepas tu macam dia dah macam okey lah. Profesor tu kata mungkin dah dapat enough material lah. Cukup lah untuk aku nak pass apa semua kan. Family tu call lagi. Kita tak call. Kita bang doktor tak apa, bos tak nak buat rakaman ke? Kata tak apalah cik, saya dah banyak material. Ni anak dia call lah. Anak dia call. Saya dah banyak ni lah. Tapi datang lah sebab dia nak duit kan. Nak duit. Dia kata boleh lah cik, sebabkan kita tak perlu duit lah, ni nak buat rumah benda semua. Tak adalah, waktu dah production house pun dah tak minat dah. Nak ni, dah tak minat nak rakaman dah, dia kata. Ni kata tapi kata dah lama sangat ni, dah dekat 2 bulan tak mati orang ni, kata. Macam tu lah kan. Tapi kali ni dia kata, kali ni dia bercakap. Kata ke ni kan. Lepas tu yang orang yang call tu dia bagi macam dekatkan telefon tu dekat ni lah. Dengar kasi dengar tak dia kata apa. Profesor tu kata tolong turunkan aku macam tu lah. Something like that lah. Mungkin dia kata dia nak cari dia punya ni lah. So dia call balik. Dia kata apa? So apa nak buat sekarang ni? Apa you plan nak buat? Dia kata kita nak contact satu bomoh siam bomoh siam. Dia kata nak hantar masuk hutan. Dia ada upacara dia. Nak rakam tak? Tapi saya minta 20,000.